Sebab dia nak balik kampung saya dilahirkan di Pulau Pinang. Dan yang kedua, permintaan yang banyak alhamdulillah di Penang sebab kita perlu buat sekali iaitu and then dia lahir. So now kita buat atas permintaan, kita buat MDR kat sana. Sorry? Ada. It's going to be different. Dia akan jadi berbeza sikit daripada KL, tapi still MTR punya konsep lah. Kita akan bedahkan sedikit dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah sebagai epic memang climax dia, tapi di Pulau Pinang kita akan bedahkan sedikit daripada di Kuala Lumpur. Obviously, dia berada di luar, outdoor, dan of course kita akan sajikan pengalaman luar biasa daripada sudut visual. Kalau kita buat dalam indoor, agak terbatas kan, daripada sudut lighting, daripada sudut efek-efeknya. Tapi untuk orang utara di Pulau Pinang dan di Batu Kawan, kita akan sajikan, berikan mereka pengalaman menarik yang luar biasa, mungkin tak pernah di Pulau Pinang, bagaimana yang Rohit katakan tadi, insyaAllah. Dan mirip kepada suasana MTR Kuala Lumpur itu sendiri, dengan kemeriahannya, dengan pesonanya, dengan pengalaman luar biasa bagi mereka yang hadir. Kita dalam umur 2 jam, dalam lebih daripada 25 lah. Susah tak? Datang ke sini hari ini. Untuk datang ke sini, Kita datang ke sini dulu. aku susah. Boleh jadi. Boleh Yang jadi. susah pun dah. Boleh jadi. Kita akan umumkan sekali dengan beberapa orang, mereka-mereka lagi tetamu-tetamu ahli majlis sendiri. Macam di Kuala Lumpur kita umumkan pada waktu PC, tapi lepas itu kita buat yang akan datang pengumuman untuk mereka yang akan turut sama. Dan boleh jadi Datuk Abdul Saleh sebagai salah seorang daripada mereka. Boleh jadi. Dia pun mentor kepada Ella. Banyak karya-karya beliau, banyak juga beberapa album, 3 album terbitan beliau sendiri untuk khusus air tangan beliau untuk Ella. Dan boleh jadi sebagai mentor. Apa salahnya kan? Okay, first time saya dapat lagu daripada Datuk Tari bersama World Music. Dan masa tu I belum ada pengalaman, baru nak start. So I masuk studio dengan dia, naik belajar dengan dia. Tapi dia seorang yang pengalaman dia so sweet, pahit, ketil, dia tak kena marah sebab dia seorang yang sangat straight. Tapi alhamdulillah I manage to work together with him dengan baik. Pengalaman yang banyak, ilmu yang banyak dan timpa, insyaAllah. Alhamdulillah. Ada nangis? Ada dah menyuruh balik pintu sebab I malu nak tunjuk I menangis. Sebab I kena dapat nyanyi lagu yang sangat tinggi. Tapi I boleh hit the note. Tapi I baru kan it's a bit difficult, but I manage. Dan tangis lagi, banyak lagi. Betul. Dalam pertimbangan, as a keluarga. Sorry? Penang kan? Kita ambil iktibar apa yang terjadi. Memang dia sebahagian daripada ada rasaman risiko untuk penganjuran. Dan buat info untuk kali ini juga kita berikan tawaran untuk para pembeli tiket Aras 3 di Kuala Lumpur kemarin untuk mereka dapatkan first, dia akan beli awal. Tarikh jualan pada 7 hari bulan. Daripada 6 hari bulan kita berikan hari istimewa buat mereka yang terkesan untuk membeli awal dan dengan serta sedikit diskaun.
Ini tawaran yang pertama untuk mereka, dan kemudian akan datang Rockmin akan berikan inisiatif pada mereka mungkin insyaAllah dalam perbincangan. Tapi untuk yang permulaan, pada tarikh 6 hari bulan, jualan dibuka pada 8 hari bulan. Untuk mereka, untuk public pada 11 hari bulan 5, maafkan saya. Dan untuk mereka yang terkesan di Kuala Lumpur kemarin, pada 8 hari bulan mereka boleh akses kepada platform untuk pembelian awal. Jadi boleh pilih lah untuk tiket-tiket yang mana mereka berikan, disertakan dengan sedikit diskaun pada kategori-kategori tertentu. Jadi ini adalah imbuhan kepada mereka yang terkesan jawab pada persoalan tadi. Dan kemudian untuk Pulau Pinang, kita tambah baik semua proses yang ada, daripada sudut tertibnya, daripada sudut penguatkuasaannya, daripada sudut pemerhatiannya untuk di Penang. Dan insyaAllah semuanya bakal berjalan lancar dengan mereka iktibar dan juga apa yang telah terjadi. 39, betul? Ya, anak semua dapat rasa